dicanangkan mulai tahun 2026 bagi keluarga miskin iaitu pendapatan isi rumah kurang dari RM2,705, kerajaan memberikan pendidikan percuma PTPTN. Ya. Ini satu permulaan yang berani yang belum difikirkan dulu. Nak tepuk ke? Nak apa? Betul ke PM? PMX betul ke? Atau ada syarat ni? PMX betul ke? Nanti macam ada syarat macam ni tak boleh lah, inilah apalah, ada kriteria apa tah, macam minyak tu kan? Ada kriteria lah, ada 300 liter sajalah. Macam-macam lah yang lain-lain. Macam nak ambil barangan asas pun, dia tetap akan ada syarat-syarat dia. Betul ke tak betul lah? Cuba korang komen semua rakyat Malaysia.